Satu melayar tengah panas punggung. Maki hamun mamat yang jual slot tempahan meja kat restoran Rembayung dengan harga kayangan RM150 tu kan. Semua pakat nak jadi hero keadilan. Kononnya kesian kat Khairul Aming. Tapi relax sekejap. Cuba tarik nafas dan dengar apa aku nak cakap ni. Silap-silap korang yang terasa pedas nanti. Ini unpopular opinion aku. Korang marah ulat tu sebab dia ambil kesempatan. Come on, itu asas ekonomi. Supply and demand. Selagi ada manusia yang terlalu obses, batak likes dan sanggup bergolok gadai semata-mata nak flex kat Instagram story yang dia dapat makan kat kedai KA, selagi itulah ulat ni akan wujud. Jangan hipokrit lah. Bila tiket konsert Coldplay kena scam, korang bising tapi beli juga. Sekarang bila kena kat nasi sambal, korang acah terpaling moral. Masalah utama bukan si penjual tu, tapi si pembeli yang membenarkan diri dia diperbodohkan. Kalau tak ada demand dari orang yang kemaruk nak makan vibes, takkan wujud supply RM150 ni. Si ulat tu cuma nampak peluang atas kebodohan orang lain. Kejam. Ya. Salah? Mungkin dari segi etika. Tapi cerdik? Definitely. Jadi, sebelum korang melenting maki budak yang jual seat tu, cermin diri dulu. Makanan tu masuk perut jadi najis juga akhirnya. Kalau korang sanggup bayar RM150 semata-mata untuk sebuah kursi kosong, tahniah. Korang memang sasaran tepat untuk diperah sampai kering. Khairul Aming pun pening layan perangai korang ni. Sekarang aku nak tanya. Jujur jawab kat komen. A. Ulat tu genius sebab pandai ambil peluang atas orang desperate. B. Pembeli tu yang bebal tahap dewa sebab sanggup bayar. Pilih satu. Red flag!